Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom. Okay guys, baru-baru ini dunia bola sepak Malaysia digemparkan dengan satu isu besar, bukan tentang kekalahan, bukan tentang prestasi pemain, tapi tentang skandal dalam pengurusan tertinggi FAM. Dua orang pun terkenal bola sepak Malaysia tampil membongkar sesuatu yang ramai dah lama rasa tapi tak berani mau cakap. Ada masalah sistematik dalam pengurusan FAM, termasuk isu ketulusan, kejujuran dan integriti. Semuanya tercetus selepas laporan tentang dokumen pemain naturalisasi yang diragukan. Sampai ada kabar kononnya sebagian fail warisan pemain itu dipalsukan untuk mempercepatkan proses kelayakan. Perkara ini bukan saja mencemarkan nama Malaysia di mata FIFA, tapi juga membuat ramai peminat kecewa sebab ini bukan sekadar isu teknikal. Ini soal maruah bola sepak negara. Kalau dulu kita bangga dengan semangat Harimau Malaya, kini orang mula bertanya siapa sebenarnya yang menjaga hutan ini. Dan di saat Malaysia terpalit dengan krisis kepercayaan, muncul perbandingan yang tidak boleh dielak, iaitu Indonesia. Negara jiran yang dulu pernah bergelut dengan isu sama, kini menunjukkan perubahan besar di bawah pengurusan yang lebih profesional, telus dan fokus pada pembangunan akar umbi. Lihat saja bagaimana PSSI ataupun PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir berani bersih-bersih internal, reformasi liga dan buka ruang kolaborasi dengan FIFA serta klub-klub besar luar negara. Jadi di dalam video ini kita bukan sekadar mau tahu apa yang silap di FAM, tapi lebih penting apa yang boleh Malaysia pelajari daripada Indonesia supaya bola sepak Nusantara ini tak terus jatuh kerana kesalahan diri sendiri. Jadi tanpa perlu tambah masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Kita recap very quickly what are the key things yang telah berlaku. Yang pertama, ada keluar statement hampir sebulan setengah lepas saya rasa daripada FIFA mengatakan bahawa FAM dihukum. Kemudiannya FAM keluarkan statement kata kita dah request motivated decision, kita terkejut dengan keputusan, kita tunggu dan lihat. Kemudiannya FIFA keluarkan laporan yang menyeluruh, details of exactly kenapa FAM dipersalahkan, termasuklah accusations of document falsification daripada FIFA. Kemudiannya FAM mengeluarkan kenyataan bercanggah dengan perkara tersebut dan mengatakan bahawa kita akan file an appeal, dan ketika proses appeal sedang dilakukan ada satu PC yang agak disastrous daripada FAM. Kemudiannya ada satu lagi PC daripada Tunku Mahkota Johor menjelaskan beberapa perkara. Kemudiannya PC itu press conference guys ya, sidang media di Parlimen juga ada dibincangkan secara sedikit. Kemudiannya ada satu lagi perbincangan Parlimen, bukan perbincangan, lebih kepada soal jawab yang kali ini soalan-soalan utama masih lagi tidak dijawab. After that berlaku ataupun FIFA mengeluarkan keputusan rayuan di mana mereka reject menolak segala appeal yang dilakukan oleh FAM, menolak semua appeal tersebut, dan FAM pula keluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka terkejut dengan keputusan tersebut dan akan membawa kes ke Court of Arbitration of Sport. Setakat ini di situlah kes ini berlangsung. Dah banyak fakta-fakta yang dikongsikan, dah banyak naratif-naratif yang cuba dibangkitkan, dah banyak statement-statement PC-PC yang dikeluarkan. Tetapi setakat ini aku rasa macam banyak ataupun ada 2 atau 3 persoalan yang sangat penting dan utama yang masih belum dijawab. Betul. Antaranya persoalan detail kepada kesalahan tersebut, dokumen yang dipalsukan tersebut, dan ada juga beberapa jurnalis, rakan-rakan jurnalis daripada Amerika Latin yang sudah pun melakukan kerja-kerja investigative journalism mereka dengan mengorek data-data mengenai 7 pemain ini. Tapi betul ya, untuk press conference ni ada beberapa sudah press conference yang dibuat oleh pihak FAM dan TMJ. Ada 2 lah, satu daripada FAM dan satu daripada TMJ press conference. Cuma ada beberapa jawapan yang belum dapat lagi jawapan yang sepatutnya. Ada beberapa soalan, macam yang soalan diberikan daripada wartawan kepada pihak FAM dan TMJ, tapi adalah yang beberapa belum dijawab. Itu yang jadi tanda tanya sampai sekarang. Mungkin I don't know. Antaranya ada yang sudah pun saya rasa rakan-rakan bola itulah pun dah tengok lah, yang dah berlegar di media sosial. Facundo Garces, yang terbaru aku rasa Emmanuel, data-data kelahiran atuk ataupun nenek mereka
sudah pun diperolehi. Sebenarnya perkara ini tak susah nak diperolehi Kish untuk mereka kan, sebab mereka pun ada jabatan pendaftaran negara mereka juga, seperti mana kita ada jabatan pendaftaran negara kita. Dan perkara ini menjadi dengan pantas Kish menjadi satu perkara yang bukan lagi persepsi untuk orang. Orang sudah pun, dalam kepala orang sudah pun 99% menyatakan bahawa perkara ini ada kesalahan. Cuma tinggal lagi nak dibuktikan bila dan apa detail dia, itu sahaja. Dan detail ini anda juga baru explain kepada saya tadi bahawa detail ini sebenarnya boleh diperolehi selepas ini ketika FIFA akan membentangkan motivated decision mereka. Itu macam mana? Selepas ini FAM dijangka akan meminta motivated decision berdasarkan statement FAM. That's what they said lah, akan request motivated decision. Motivated decision yang akan dikeluarkan nanti di laman web FIFA 10 hari daripada tarikh pengumuman tolakan tanggal 3 itu kan. Decision tersebut adalah dokumen panjang seperti mana yang pernah dikeluarkan oleh FIFA sebelum ini, yang akan kali ini menerangkan mengapa mereka menolak rayuan FAM. Kenapa? Apa atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas undang-undang FIFA yang mana yang mereka gunakan untuk tolak dan kekalkan hukuman yang dikenakan terhadap FAM dan 7 pemain tersebut. Dan yang lebih penting Faiz, dokumen tersebut juga akan memberikan kita sedikit gambaran dan transparansi tentang apa usul yang digunakan oleh FAM untuk melakukan rayuan tersebut. Atas dasar apa butiran rayuan tersebut dikemukakan. Kerana itu yang sehingga sekarang menjadi persoalan. Rakyat Malaysia Faiz dah lama meminta perkara yang sama. Betul. Berikan kami penjelasan. Transparansi. Dedahkan proses di sebalik pengambilan pemain ini. Berikan kita transparansi dan penjelasan supaya kita memahami apa yang sedang berlaku. Tetapi setakat ini, rakyat Malaysia, kita masih tidak tahu atas dasar apa rayuan tersebut dilakukan. Betul kan? Ini sebenarnya kan, cubalah mengasih tahu ataupun memberitahu dengan kami lah, netizen-netizen Malaysia, rakyat Malaysia ni sebenarnya apa yang tengah berlaku dan apa yang rayuan tu dibuat, apa begitu ke si macam open dengan kami supaya kami tahu kan, kami tahu. Sekarang ni ibaratkan kau simpan semua rahsia tu tanpa kami ni perlu tahu. Macam kami ni orang lain pula. Lebih kurang begitulah. Kerana pada awalnya mereka mengatakan ada kesilapan uploading of document, masalah teknikal. Sekiranya masalah teknikal, bukankah masalah teknikal itu boleh diperbaiki dengan mudah ketika rayuan? Hanya perlu memberikan maklumat yang tentang asal, kesalahan teknikal tersebut, maklumat yang asal, dan mungkin membuktikan bahawa ada kesilapan teknikal ketika upload dokumen terlebih dahulu. Dan jangan lupa kes, FIFA akan melihat dokumen baru berbandingkan dengan dokumen lama. Okey, saya faham kesilapan tersebut. Tetapi FIFA bukan sekadar menolak Faiz, menolak sepenuhnya, tidak ada pengurangan pun. So jadi is it really technical? Saya fikir apa yang rakyat, betul lah kan, kalau dikatakan untuk masalah teknikal ni, okey, ini kalau dikatakan lah guys ya, kena faham ya, kalau dikatakan kes ini sebagai masalah teknikal, alright, benda tu boleh kalau dihantar dengan FIFA, mungkin FIFA akan pertimbangkan lagi. Okey, ada masalah teknikal, okey, tak apa, kamu atur dulu apa yang terjadi ni, apa yang masalah teknikal, apa yang kamu salah isi ni, atur dulu. Tapi kalau kita lihat di sini, ini bukan lagi masalah teknikal. Ini bukan lagi masalah teknikal guys ya. Tapi ini masalah lain ya. Skandal lah, skandal. Dan peminat-peminat Harimau Melaya ni mereka rasa yang FAM ni cuba memperbodohkan mereka. Kerana kalaupun ada kesilapan teknikal dan disebut kesilapan teknikal daripada pihak FAM, frasa kesilapan teknikal itu terlalu besar.
Betul. Jadi seperti yang anda cakap tadi, just bagi tahu dekat kita kesilapan teknikal ni daripada mana, di peringkat apa, dan apakah kesalahan yang membabitkan uploading of the documents ni. Selesai, itu saja. Adakah itu satu butiran yang susah untuk untuk dikongsi bersama-sama dengan rakyat dan juga penyokong Harimau Melaya? Saya tak rasa itu perkara yang susah, Kish. Ada satu lagi persoalan yang masih belum dijawab sehingga sekarang, iaitu persoalan apa butiran ataupun bukti ataupun maklumat penting yang kita dapat yang meyakinkan Jabatan Pendaftaran untuk memberikan dokumen kelahiran baru. Kerana dalam statement sebulan lepas ada FIFA merujuk kepada statement tersebut mengatakan, Jabatan Pendaftaran negara anda sendiri mengatakan bahawa mereka tidak berjaya mendapatkan dokumen asal. Tetapi berdasarkan bukti-bukti lain yang dikemukakan, ianya cukup untuk mengeluarkan dokumentasi kelahiran baru untuk atuk atau nenek ke-77 pemain ini. Dan dokumentasi baru itu yang digunakan untuk apply kewarganegaraan, bukan apply kewarganegaraan, untuk check eligibility dengan FIFA. Tetapi FIFA pula mengatakan bahawa mereka dah memperoleh dokumen asal untuk ke-77 pemain, dan beberapa dokumen tersebut yang telah dikeluarkan setakat ini di media sosial juga tular. Jadi persoalan yang masih lagi bermain di fikiran semua rakyat Malaysia adalah untuk kita memberikan kewarganegaraan kepada mereka berdasarkan butiran-butiran tambahan ini. Apakah butiran tambahan tersebut yang meyakinkan Jabatan Pendaftaran untuk memberikan kerakyatan? Kerana kita faham, dia macam ni Faiz, kita faham bahawa kadang-kadang akan ada program dalam sukan untuk program naturalisasi dalam sukan untuk memperkuatkan pasukan in the short term. Kita faham benda itu. Banyak negara yang kadang-kadang lakukan benda itu. Tetapi untuk kita memberikan kerakyatan, terlebih dahulu pemain itu haruslah layak menepati kelayakan FIFA. Kalau pemain tersebut, ini adalah kesilapan juga sebenarnya. Kesilapan yang cukup-cukup nyata kalau kita lihat. Kalau mengikutkan undang-undang Malaysia, it's okay lah kalau datang diambil sebagai pemain naturalisasi ataupun pemain yang memang orang dari luar, diambil, ini ikut aturannya undang-undangnya, diambil dari luar, masuk ke Malaysia untuk jadi rakyat Malaysia, itu diperbolehkan. Itu kita kena faham konsepnya guys ya. Itu diperbolehkan. Cuma kalau kita ikut undang-undang daripada FIFA pula, undang-undang daripada FIFA, mereka memerlukan darah yang betul ada darah Malaysia. Contohnya daripada atuk, nenek ataupun ibu atau bapa baru pemain tersebut. Kena faham, undang-undang FIFA dan undang-undang Malaysia berlainan. Kalau guna undang-undang Malaysia, ya, dorang boleh dapat tu IC, dorang boleh dapat penduduk tempatan, warga negara, dorang boleh dapat. Tapi kalau ikut untuk undang-undang FIFA tidak membolehkan kalau 3 generasi itu pun sudah habis. Dan apatah lagi kalau betul-betul pemain itu tidak ada darah Malaysia tu sama sekali. Jadi itulah sekarang ada 2 perbezaan undang-undang tu. Jadi mungkin aku dah tahu lah FAM kurang faham ya tentang perkara itu. Cuma sudah jelas lah kita nampak situ FIFA, sebelum kau jadi pemain di situ, di pemain sesuatu negara tu, dorang kena ada dulu latar belakang apa semua tu. Dan ada 2 undang-undang yang berbeza lah sebenarnya. Tidak menepati kelayakan FIFA, tak guna kita bagi kerakyatan. Sebab kelayakan tu hanya sekadar kebaziran. If they don't fit the FIFA criteria. Untuk fit FIFA kriteria, harus ada bukti yang kukuh bahawa ada susur galur. Dan setakat ini kita masih tidak tahu apa lagi bukti yang kukuh tersebut. Kerana kalau kita gunakan argument yang sering kali digunakan. Tapi kejap, aku stop lagi video ni. Aku suka dengan cara dorang membahas sesuatu benda ni. Mereka membahas sesuatu benda berdasarkan fakta dan objektif tanpa berpihak kepada mana-mana. Ini Astro Arena punya pengamat sepak bola untuk Malaysia. Aku betul-betul suka dorang dua ni. Kalau apabila dorang berbincang ataupun dorang bercakap tentang sesuatu benda, terutamanya di dalam bola sepak Malaysia ni, dorang menggunakan fakta dan objektif yang betul. Sebelum memulakan sesuatu
video seperti begini, dorang cari dulu data-data, detail-detail apa yang perlu dibagi tahu, poin-poin yang penting di dalam setiap yang mereka ingin sampaikan tu. Kan. Kalau aku boleh katakan di dalam Malaysia dorang dua ni yang cukup-cukup hebat dalam membahas sepak bola, kes-kes macam sepak bola ni, dorang tahu apa yang dorang buat, dorang tahu apa yang dorang inginkan, dorang tahu apa yang dorang perlu cakap di dalam video untuk walaupun kritik-kritik tu kalau kita dengar ada kritik-kritik yang pedas, cuma itu perlu kerana kritik-kritik pedas ni lah yang akan menjadi penambah baik di dalam sistem FAM. Tu dia. Di parlimen setakat ini adalah ada gunakan kuasa budi bicara. Prerogatif. Tapi budi bicara tu tak mengambil kira undang-undang FIFA. FIFA tak kira. Contoh kalau kita ambil pemain Arsenal Ethan Nwaneri yang belum bermain untuk England setakat ini dan kita bagi kewarganegaraan kepada dia atas dasar budi bicara. Right? Budi bicara, dia boleh contribute bola sepak Malaysia, kita bagi dia kerakyatan hari ini. Tetapi esok dia tak boleh main. Dia tetap tak boleh main untuk Malaysia. Dia masih kena tunggu 5 tahun. Rule dia simple. Kalau ada susur galur, yes, esok boleh main. Kalau tak ada susur galur, 5 tahun kena menetap di negara dan ini dia. Clear. So kalau kita gunakan budi bicara tanpa ada susur galur, then what's the point? Betul. Merujuk kepada budi bicara daripada Yang Amat Berhormat Menteri KDN juga, seperti yang beliau sendiri beritahu di dalam parlimen, itu juga menimbulkan beberapa persepsi dan persoalan lain, Kish. Kerana kalau dokumen ini memuaskan hati Jabatan Pendaftaran Negara untuk memberikan ketujuh-tujuh pemain ini kerakyatan, kenapa perlu kuasa prerogatif menteri lagi? Betul. Kan? Sepatutnya dah tak perlu kuasa prerogatif menteri. Betul. Kan? What's the need behind it? Jadi seperti yang dah cakap tadi, apakah keperluannya guys persoalan. Dan mungkin FIFA sendiri akan dengan motivated decision yang di request oleh FAM untuk selepas ini sebelum mereka ke CAS kan, harapnya itu akan memberikan sedikit penjelasan. Dan satu lagi, Kish, dia seolah-olah apa yang agak memalukan daripada perkara ini, dia seolah-olah syarat negara Malaysia ini untuk memberikan kerakyatan ini bukan satu yang simple lah. Ini membabitkan kedaulatan negara, the nation, the sovereignty of the nation. Okay, seolah-olah syarat untuk memberikan kerakyatan melalui Jabatan Pendaftaran Negara ini lebih longgar lagi daripada FIFA yang bukan sebuah negara pun. It is just a governing body for football. Tapi macam mana FIFA, just a governing body of football, boleh lagi ketat daripada sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia ini. Jadi ini satu persoalan yang besar lah. Mungkin kita di sini juga, Faiz, boleh membangkitkan apa yang dilakukan oleh negara jiran. Banyak negara di luar yang menggunakan proses naturalisasi. Tetapi saya nak gunakan contoh yang sangat dekat dengan kita, iaitu Indonesia. Berdasarkan perbualan kita dengan beberapa wartawan daripada Indonesia, apa yang kita dapati adalah apabila mereka mula mengenal pasti identiti pemain-pemain warisan ini, ada satu pencarian maklumat yang komprehensif dilakukan. Yang lebih detail lah maksudnya, guys. Sebuah task force, ada seorang ketua dia, diorang ada sebut nama dia, aku masih tak ingat, aku dah lupa nama dia tersebut, yang mengetuai jentera pengumpulan maklumat ini. Dan apabila maklumat itu dikumpulkan dengan cukup dah ada database lah. And bear in mind, nak mengumpulkan maklumat tersebut sebenarnya tak susah sangat, kerana majoriti daripada pemain warisan mereka datang daripada Belanda. Dan Belanda memang dari dulu sehingga sekarang terkenal dengan pengarkiban yang luar biasa. One of the best in the world. Daripada zaman kolonial mereka, diorang punya archive tu very strong. So even for example, detail susur galur Hector Havel pun ada di sana, di archive Belanda. Salah satu perkara yang salah satu perkara yang terkeluar di media sosial juga. Jadi untuk Indonesia sebenarnya perkara itu mudah. Kalau nak dapat susur galur tu mudah. But despite it being easy, mereka masih lagi melakukan satu proses yang komprehensif. Betul, maksudnya di sini kan, walaupun aku kasih simple supaya kamu faham guys ya, walaupun Indonesia ni senang untuk dapat pemain naturalisasi ataupun pemain warisan mereka ya daripada Belanda, sebab kita tahu sejarah Belanda dan Indonesia ni macam mana ya, confirm ada pertalian darah. Alright, walaupun dikatakan senang
untuk mengambil pemain daripada Belanda tu menjadi pemain naturalisasi Indonesia, tetapi Indonesia tetap membuat research, tetap membuat pencarian tentang detail-detail pemain tersebut yang sebelum dorang serap masuk ke dalam Indonesia. Okey, dorang cari detail-detail, adakah mereka ni betul-betul ada darah Indonesia, dan adakah mereka ni betul-betul atau nenek atau ibu atau bapa salah satu di antara yang di atas ni adalah orang Indonesia. Jadi kita nampak yang seperti mana yang pundit-pundit Malaysia ni bercakap, pengamat bola sepak Malaysia ni bercakap, dorang cakap Indonesia ada membuat satu task force. Maksudnya task force ni macam orang yang mencari maklumat-maklumat peribadi tentang player-player tersebut. Jadi itulah aku bilang kan, walaupun senang untuk Indonesia dapat, tapi mereka lebih detail dalam pemilihan pasukan ataupun pemain naturalisasi ini sebab mereka tidak mau melakukan kesalahan yang boleh menyebabkan sepak bola Indonesia, maruah mereka tercalar dan buruk. Kan? Ini Malaysia boleh mengambil contoh untuk mengambil pemain naturalisasi daripada Indonesia. Tak perlu ego lah, tak perlu mau cakap itu ini. Cuba kita belajar daripada negara jiran kita, macam mana dorang mencari pemain naturalisasi, macam mana dorang memilih pemain naturalisasi tersebut sebelum diserap masuk ke dalam negara. Itu adalah contoh yang terbaik adalah Indonesia. Kita boleh belajar daripada dorang ambil pemain naturalisasi, cara mencari detail-detail pemain ni. Lepas tu dorang ambil semua detail lengkap, masuk, ambil terus. Tak ada masalah dengan FIFA pun sama sekali. Itu yang perlu dibelajar, guys. Untuk double check dan triple check semua, dan kemudiannya mengumpulkan segala informasi tersebut. Dan apabila informasi itu dikumpulkan, ianya kemudiannya dibentangkan di parlimen. Dan ditayangkan secara live kepada TV. Betul. Jadi bermakna setiap rakyat Indonesia ni boleh tengok, ada akses untuk mengetahui susur galur setiap pemain. Tak ada ke seperti yang FM cakap, tak boleh sebab ni rahsia peribadi? Tak ada. Ini kan national interest, national team, sebab setiap pemain. Tak ada ke seperti yang FM dorang sindir lagi FM cakap, tak boleh sebab ni rahsia peribadi? Tak ada. Ini kan national interest, national team, national interest. Betul. Yang mana harus ada transparansi kan? Betul. National team kan milik rakyat. Dorang sindir lagi, guys. Harus ada transparansi dengan rakyat. Jadi itu yang dilakukan dengan begitu menyeluruh oleh Indonesia. Jadi tidak ada sebarang doubt sekiranya pemain-pemain itu ada susur galur. Malah ada beberapa pemain di luar sana yang sememangnya tak lepas proses naturalisasi tersebut, seperti Jairo Ridwan yang tak melepasi syarat yang ada pada Indonesia. Bahkan tapi betul, ada beberapa juga pemain yang Indonesia tidak ambil, tapi di dalam dorang punya radar sudah, dorang sudah bahawa ini pemain yang perlu diambil untuk menjadi pemain naturalisasi. Tapi sebelum dorang ambil, ini dengar ya, sebelum Indonesia ambil pemain naturalisasi itu, walaupun di dalam radar dorang sudah nih, dorang akan double check dulu. Double check seperti mana yang dicakap oleh pengamat bola sepak Malaysia ni, double check, triple check detail-detail tersebut. Pastikan yang mereka tu ada darah Indonesia, baru dorang masukkan ke dalam Indonesia. Sebetulnya Malaysia ikut begitu. Malaysia cari dulu kan, cari tahu sebelum membagi IC kepada orang, pada pemain-pemain tersebut lah. Okay, cari tahu apa yang mereka dorang punya latar belakangnya apa semua. Patutnya Malaysia ikut cara Indonesia begitu dalam mencari pemain naturalisasi. Patutnya ada double check, triple check. Kalau boleh pun beratus kali cek balik sebelum hantar pergi dengan FIFA. Takut-takut jadi masalah begini, kan sudah jadi masalah besar. Dan memalukan bola sepak negara. Dia pemain yang dah main Premier League dah pun, status tinggi lah, tapi tak melepasi syarat. Itu proses yang sangat menyeluruh, yang transparan, yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kenapa kita tak boleh nak replicate proses tersebut? Kenapa kita tidak boleh mendedahkan informasi ini kepada rakyat? Kerana ini adalah proses yang melibatkan kerakyatan.
Betul. Saya masih ingat dalam satu siri kenyataan yang berbentuk, pada pandangan saya, PR disaster, hantaran-hantaran di social media sejurus selepas perkara ini broke out di public. Ada salah satu tu agak awal untuk FAM mengatakan kepada semua bahawa seolah-olah memberikan isyarat bahawa mereka tidak akan mendedahkan perkara ini kerana ada undang-undang yang melindungi data peribadi mereka. Pada saya, Kish, kalau dah jadi national interest dan kalau sudah diperbincangkan di peringkat di semua lapisan masyarakat, perkara itu harus didedahkan kalau mengikut saya lah. Tapi sekali lagi kita terpaksa tunggu apa yang akan dikeluarkan oleh FIFA next lah. Dan as it stands, macam mana, Kish? As it stands, kita tunggu motivated decision. Kemudiannya berdasarkan statement FAM, kes ni akan dibawa kepada Court of Arbitration. Dan selepas Court of Arbitration keluarkan keputusan, aku tak tahu bila mereka akan bersidang, bila keputusan akan dikeluarkan. Tetapi selepas mereka mengeluarkan keputusan, di situlah kita akan dapat kepastian tentang what happens next. What happens next. Kerana sekarang ini selepas semuanya dah lengkap dan jelas dan finalize daripada FIFA, kemudiannya AFC pula akan mengambil tindakan terhadap perlawanan yang telah pun Malaysia lalui. Mungkin poin akan dipotong. Aku kurang pasti apa lagi tindakan yang bakal menimpa skuad kebangsaan kita. Tetapi sekarang, adakah dengan kita ke CAS ini akan memberikan satu potensi untuk repercussion yang lebih besar kepada Harimau Melaya? Kau tahu apa yang pelik, Faiz? Kalau rakyat Malaysia tahu butiran kes ini, kita boleh memberikan pandangan adakah pergi ke CAS ni membantu atau tidak. Masalahnya kita sendiri tak tahu apa yang butiran appeal kita. Jadi aku sejujurnya sebenarnya kan kalau kes ni dibuka terus kepada rakyat Malaysia, kan rakyat Malaysia boleh bantu cara-cara, bolehkah bawa pergi CAS ni atau boleh tidak bolehkah, kan. Cuba bagi tahu kami, jadi kami boleh bagi pendapat kami ni, walaupun kami ni netizen Malaysia yang suka dengan Harimau Malaya ni, kan, walaupun kami ni suka nonton bola sepak Malaysia, tapi kalau begini kejadiannya, tidak ada yang dibagi tahu dengan netizen Malaysia, macam mana netizen Malaysia mau bantu? Walaupun kami ni bukanlah tahu betul tentang sistem FAM ni di dalam macam mana, pengaturan macam mana, itu ini tak tahu, kami tak tahu. Jujur cakap tak tahu. Cuma kalau sudah jadi kes begini, kongsi dengan kami boleh bagi pendapat. Mungkin pendapat kami boleh didengar. Jangan didego. If you ask me, plain and honestly, how to answer? Macam mana kita nak jawab kalau kita ada peluang di CAS ataupun tidak? Betul. Kerana kita sejujurnya kalau mendapatkan butiran appeal kita melalui FIFA, kita tak tahu apa-apa detail. Secondary information je yang kita dapat. Detail kita tidak tahu daripada FAM. We are getting it through the motivated decisions from FIFA. Di satu sisi saya fahamlah kenapa FM pergi ke sana. Sebab kalau FM menerima sahaja apa yang sudah pun dimuktamadkan oleh FIFA ni, bermakna FM salah. Jadi hanya satu cara saja untuk untuk prove their innocence, iaitu dengan pergi ke CAS. Dari awal, Faiz, the first ever Bola Itu Live reaction kepada skandal ini, kita dah sebut satu benda je. Rakyat Malaysia bersedia berdiri di belakang FAM sekiranya anda berkongsi butiran penuh. Betul. Kalau we know the full story, betul, and if we genuinely also feel yang ada agenda politik, kita akan berdiri di belakang FAM. Tetapi bagaimana kita mahu berdiri di belakang FAM? Betul. Macam mana mau berdiri di belakang FAM? Okey. Ini betul, guys. Macam mana mau berdiri di belakang FAM? Macam mana mau bantu FAM untuk berfikir? Walaupun ya mungkin dinampak kami ni netizen pengkritik pengamat bola sepak ni kan, dia orang nampak mungkin macam biasa-biasa. Cuma kalau butiran-butiran tersebut dibagi, kami boleh buat research juga untuk membantu. Tapi ya, FAM mau berdiri sendiri, itulah kan, netizen Malaysia mana berdiri di belakang FAM sekarang kan, semuanya sudah cukup sudah, macam penat sudah semua. Dan kita sendiri pun tak tahu. Terus
menganaktirikan penyokong betul dari segi maklumat dan butiran kes. Betul. Ini bukan menganaktirikan lagi kes, ini lebih daripada menganaktirikan. Saya tak tahu apa perkataannya lagi lah. Tapi kita tunggu dan lihatlah hari-hari yang kelam untuk bola sepak Malaysia ni, Kish. Okay, jadi sampai situ sahaja reaction aku tentang skandal FIFA FAM ini, apa yang kita boleh belajar daripada Indonesia. Okay, daripada sudut pandangan aku pula, apa yang aku lihat daripada kedua pengamat sepak bola Malaysia ni, yang daripada Astro Arena ni, aku cukup respect dengan dorang. Kalau dorang bercakap sesuatu benda berdasarkan fakta dan detail-detail yang penting. Betul lah apa yang mereka cakap ni. Indonesia, dorang mengambil pemain tu walaupun ya mudah, cukup senang untuk orang ambil pemain-pemain dari Belanda sebab orang memang ada ikatan talian darah yang cukup kuat. Cuma walaupun kita cakap senang begitu, tapi Indonesia menubuhkan satu task force untuk mereka lebih detail mencari pemain-pemain tersebut, detail-detail latar belakang yang cukup penting untuk orang, untuk sebelum orang bawa masuk ke dalam negara mereka. Jadi nanti di belakang cerita tidak ada kes-kes seperti yang macam mana Malaysia buat. Jujur aku cakap, kalau mau ambil pemain naturalisasi, FAM kena belajar daripada Indonesia. Kalau nak mau belajar pun sekurang-kurangnya tanya kepada Erick Thohir macam mana cara mengambil pemain naturalisasi, macam mana kamu buat task force ni kan. Sorry tu saya lah, bukan, sekali lagi aku cakap, bukan mau menjatuhkan Malaysia, bukan mau memburukkan FAM di mata dunia. Cuma kami sebagai netizen Malaysia inginkan yang terbaik juga untuk FAM, untuk sepak bola negara. Kami pencinta bola sepak ya. Kami pencinta bola sepak, jadi kami perlu tahu juga detail-detail apa yang dibagi tahu, apa rayuan yang diantar ke FIFA. Ini macam semua dirahsiakan. Macam pengamat sepak bola tadi, dorang dua ni pun sebut yang macam fans ni, netizen ni dia nak tirikan. Ya, contohlah kan kalau ada detail-detail yang kami tahu, yang butiran-butiran rayuan tu yang perlu untuk dibawa ke cas kan. Jadi mungkin netizen Malaysia ni boleh cari tahu. Netizen ni ramai, satu kali bergerak boom, terbongkar semua, boleh terbongkar. Tapi apakan daya kan, tiada pun yang macam bagi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kami tahu pun daripada FIFA saja, balik-balik FIFA yang saya keluarkan statement kan, statement penting. Jadi macam mana FAM mengharapkan rakyat-rakyat Malaysia untuk berdiri belakang mereka? Memang tidak boleh lah. Sebab kami sebagai netizen pun kami kecewa kalau seandainya ni benda ni betul-betul mencelarkan maruah negara. Memang susah lah untuk berdiri di belakang mereka. Tapi aku respect dengan Indonesia, walaupun orang senang untuk cari pemain Belanda, berdarah keturunan Belanda Indonesia, tapi orang lebih detail, double check, triple check sebelum mengambil pemain tersebut. Respect. Okay guys, jadi sampai sini reaction aku, dan see you in the next video and comment react.